Hai guys, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. PMS ni dah buat lawak pula kali ni. Hadir ke Sabah tunai amanah rakyat, bukan cari keuntungan peribadi. Oh, hoi, pelik betul lah. Tapi aku pelik juga kenapa PMS datang bila dah nak kat PRN. Tiba-tiba buat meeting, buat perbincangan kabinet tentang hak 40% rakyat Sabah. Sebelum ni tak nak buat pula. Tapi aku tahu dah, PMX ni dia nak cari populariti. Dia nak cari, orang kata apa, dia nak perhatian, tahu tak? Dia kalau boleh nak 24 jam mengatakan bahawa PMX ni bagus. Itu je lah hari-hari. Sampai menanah aku nak telinga dan dengar. Bukan setakat tu je guys, billboard macam-macam. Nak tahu billboard macam mana? Ni yang pertama. Satu, muka PMX lagi. 2, 3, 4 dan 5. Benda ni lah pernah aku hadap hari-hari ketika aku nak pergi kerja. Mula-mula nak semangat pergi kerja, tapi bila tengok muka PMX ni rasa macam tak semangat kan main dah. Yelah, setakat amanah rakyat tu kau tak nak kelentong lah. Sebab apa? Ni billboard ada di mana-mana. Dan for sure, rakyat Sabah akan menghadapi situasi sama apa yang saya lalui. Sebab apa tau? Okay, aku ada pengalaman. Okay, aku mood nak pergi kerja tau. Semangat nak pergi kerja ni hari Senin. Nak hilangkan money blues punya pasal. Tapi bila tengok muka PMX ni, tak ada mood terus nak pergi kerja. Sebab apa? Beliau bukan berjiwa rakyat sangat. Beliau nak kekal kuasa kerana populariti. Nak cari glamour. Itu saja. Dan kalau boleh, hari-hari ni media-media nak puji PMX setiap hari. Sampai aku nak menanah telinga aku nak dengar ni lah. PMX bagus, terbaik. Alah. Yelah, amanah rakyat sangat lah kan. Sampai kata apa yang hasil PMS buat memang tak jadi. Sebab kita semua tahu PMS ni tak ada idea. Dan apa lagi? Ni bab kata Mi Kedah, buka mulut bohong. Bohong kerjanya 24 jam. Lepas tu yang paling best sekali, mana-mana program hari raya ke Deepavali ke, duk selip politik juga macam mana pun. Aku pun tak faham lah PMS ni. 24 jam je politik manjang. Sampaikan rakyat dah muak dah nak dengar ucapan PMX. Rasa macam lemah balik lah kan. So kepada rakyat Sabah, bila PMX datang ni, layan. Okay, itu saja. Assalamualaikum.